Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narashida Farha binti Ramli dari Unit TPSS SMK Lancang. Okey, selamat datang yang berbahagia Datuk Teknologis Dr. Haji Aminuddin bin Hasim. Dengan penuh hormat, izinkan saya bertanya beberapa soalan. Okey, insya-Allah. Sebagai soalan pertama, boleh Datuk kongsikan bagaimana lawatan kerja hari ini menyokong agenda KPM dalam meningkatkan akses, kualiti dan penyampaian pendidikan di sekolah luar bandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana saya pun diberi peluang untuk bersama-sama satu lawatan kerja saya ke SMK Lancang pada hari ini. Sebenarnya antara tujuan saya dan sahabat-sahabat saya bawa rakan yang lain daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kita meninjau bagaimana pembelajaran ataupun sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah, dan ini juga merupakan peluang untuk saya membuat perancangan yang lebih baik dari segi pengagihan guru yang sesuai, dari segi alatan-alatan, dan juga dari segi bagaimana untuk memastikan bahawa pengurusan di sekolah-sekolah dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Kita ingat setiap daerah ada sekolah masing-masing, dan ini merupakan satu pusat di mana anak-anak kita mendapat pelajaran. Jadi bagi kami di Kementerian Pendidikan Malaysia yang membuat dasar yang berkaitan dengan pendidikan, memastikan bahawa apa yang dirancang di Kementerian Pendidikan dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin, dari segi kewangannya, dari segi bagaimana pengagihan gurunya, profesionalisme guru-guru tersebut, dan juga kalau perlu kita tekankan mengenai digitalization, kita bagaimana kementerian dapat membantu kita mengagihkan alat-alat untuk digitalisasi ini dapat kita laksanakan sebaik mungkin. Okay. Baiklah Datuk, sebagai soalan yang terakhir, apakah aspek di SMK Lancang yang Datuk lihat sebagai potensi besar untuk terus diperkasakan? Daripada tinjauan perbincangan tadi bersama dengan guru-guru, bersama dengan pengarah negeri, bersama dengan pegawai pendidikan daerah tadi, saya dapati bahawa murid di sini terdiri daripada pelbagai golongan. Ada juga daripada golongan orang asli, ada juga dimaklumkan tadi orang kurang upaya dan sebagainya. Ini merupakan kekuatan sekolah ini. Lagi majmuk sekolah itu, lagi banyak perkara yang boleh kita beri tumpuan untuk sekolah tersebut. Saya sebagai ketua susah kementerian, saya tahu di sinilah kita perlu memberi prioriti ataupun keutamaan dalam saya mengagihkan keperluan bajet tadilah, sebab semua golongan berada di sini. Kemudian saya dapati bahawa sekolah ini terletak di satu lokasi yang amat indah, dan saya pun dimaklumkan tadi penekanan kepada seni visual, penekanan kepada kecantikan, penekanan kepada budaya tempatan dan sebagainya. Ini pun merupakan salah satu kekuatan yang jangan kita tinggalkan, sebab budaya adalah merupakan sesuatu kekuatan yang berada di sekolah ini. Jadi untuk sahabat-sahabat saya di luar sana, kalaulah perkara ini menjadi satu perkara yang perlu kita beri pengkhususan, kita akan bantu sedapat mungkin, kan? Kedua, yang ketiganya, salah satu cabaran di kawasan yang biasanya tak jauh daripada sungai adalah banjir. So saban tahun kita tahu kawasan-kawasan sekeliling ini terancam dengan bencana banjir. Jadi kita pun akan cuba membantu untuk melaksanakan program-program tertentu agar kalaulah ada kerosakan dapat diperbaiki dengan segera. Kalaulah ada keperluan untuk kita perjelaskan kepada autoriti atau pihak berkuasa berkaitan dengan banjir, bagaimana kita dapat membantu. Itu merupakan salah satu tanggungjawab yang kita nak laksanakan. Dan saya pun tadi ada berbincang, kalaulah ada apa-apa permintaan khusus, boleh kita berbincang untuk kita bantu sekolah beroperasi dengan lebih baik di masa hadapan, insya-Allah. Okay. Terima kasih Datuk atas ucapan yang penuh bermakna.